Tiba rezeki ni insya-Allah tuan semua, memang amalan yang memang bagus, amalan mudah tuan semua, tetapi menarik rezeki anda insya-Allah. Tuan-tuan dan sahabat tuan-tuan semua. Hari-hari Ustaz terima mesej, Ustaz terima kan, kunjungan daripada sahabat-sahabat kita, seagama kita, seiman dengan kita semua, share syahadah dengan kita, yang mereka banyak masalah kewangan tuan semua. Kewangan. Sebab tu tuan-tuan semua, kita di samping kita usaha cara bumi, maksud kita usaha cara bumi, maksud kita usaha cara zahir, tapi jangan lupa tuan semua, kita kena usaha cara batin, maksud cara kerohanian, cara langit. Kita kena usaha. Kalau kita tak usaha cara langit, tak dapat tuan semua. Tuan-tuan pergilah belajar macam mana pun. Tuan-tuan pergilah. Ni ustaz cerita tuan-tuan ni. Ustaz cerita ni. Ada satu orang tuan semua. Pendapatan dia memang banyak. Tetapi dia hanya usaha cara bumi saja semua. Tapi dia kurang usaha cara langit. Kebergantungan dia kepada Allah Ta'ala kurang. Nampak sikit nampak bumi. Nampak sikit nampak bumi. Dia tak nampak langsung yang langit punya. Di sini semua Allah Ta'ala tarik punya rezeki. Bila tarik rezeki semua, baru dia terkapai. Di situlah bila Ustaz jumpa Ustaz, Ustaz kita tak boleh. Kita bak rezeki ni, kita kena banyak, kalau boleh 90% dengan langit. Usaha langit dan 10% saja usaha bumi. 90% usaha langit, 10% saja usaha bumi.